15 orang lelaki telah ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan tidak menghormati Ramadan di sebuah premier restoran di Subang. Ketua Operasi Nur Faisal bin Muhammad Leman, Tolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Penguasaan JAIS berkata, tindakan tersebut dilaksanakan beributan maklumat awam yang menyatakan premier tersebut telah dijadikan pot bagi mereka yang tidak berpuasa dengan makan, minum dan menghisap rokok di restoran tersebut secara terbuka dengan alasan kononnya tidak bersahur dan melakukan kerja-kerja berat. Operasi ini yang melibatkan 22 orang pegawai JAIS dari Shah Alam yang dijalankan setelah melakukan intipan di lokasi selama 2 minggu. Tindakan ini dilaksanakan selain sebagai pencegahan satu kesalahan yang dilakukan kerana makan dan minum di bulan Ramadan secara terbuka di tempat awam. Ia juga adalah bagi menyedarkan orang ramai yang beragama Islam bahawa melaksanakan ibadah puasa itu adalah satu kewajipan walaupun dibenarkan syarak untuk berbuka di dalam keadaan uzur syar'i. Ketua Pegawai Penguasa Agama Negeri Selangor Haji Muhammad Hidayat bin Abdul Rani pula berkata, kesemua orang yang disyaki akan didakwa di bawah Seksyen 19/1 Enemen Jenayah Syariah Negeri Selangor 2003 yang boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Untuk rekod, seramai 35 orang yang disyaki telah ditahan atas kesalahan yang sama pada tahun ini bagi seluruh Negeri Selangor.